dunia hari ni berubah begitu pantas. Jadi cara nak mencari sumber pendapatan ni ada macam-macam cara. Betul. Kan? Dan tak perlu modal besar pun sebenarnya. Sebab stigma dalam pelaburan macam Syazfah sebut tadi, pemirsa kripto sebut tadi, dia saham pun dia cari yang RM2, RM1. Tapi bila sebut tentang aset digital ni boleh pula pergi yang ribu-ribu, malah puluh ribu, dah hari ni dah ratus ribu. Jadi sebenarnya ialah sebab apa? Kenapa kita tak rasa takut? Sebab akhirnya kita bermula dengan jumlah rendah juga. Cuma bezanya dalam saham ni kita minimal kita 100 unit. Dalam aset digital hari ni 0.001 unit. Kan? Jadi menunjukkan bahawa pelaburan ni bukan untuk orang kaya. Untuk semua orang pun. Cuma stigma tadi. Kan? Dan untuk orang yang mencari ilmu ada. Dan kalau kita faham tentang konsep gandaan dan dunia pelaburan ni, dia mesti mula kecil. Dia tak boleh nak terus besar. Letak besar, tak tahu, tak faham apa, produk pun tak faham, halal haram tak tahu. Macam mana dia nak berganda? Saya selalu tekankan tu sebab orang kata dia bolehlah modal besar. Takkan saya terus modal besar. Modal besar risikonya besar. Kenapa tak mula dengan modal yang kecil? At least kita tengok macam mana dia boleh berganda. Sebab dalam dunia pelaburan ni, kita bukan cerita berapa banyak kita boleh untung. Kita nak cerita berapa banyak pulangan yang kita dapat, ROI yang kita boleh peroleh.